Lampu jalan solar guys. Kalau yang model ni, saya dah repeat untuk kali kelima. Saya dah pasang 4 biji dekat sini. Satu tiang ni saya letak 2 biji lampu ni. Sebab harga dia mampu milik. Jadi boleh saya repeat banyak biji. Walaupun harga dia murah, tapi lampu ni dia boleh nyala terang tau. Dari maghrib sampai subuh, dia boleh maintain macam ni. Lampu ni sesuai untuk korang letak dekat tiang besi macam ni. Boleh jadi lampu jalan. Sesuai untuk pasang dekat jalan masuk rumah macam ni. Bracket dia ni mudah tau nak pasang. Tiang besi boleh. Kalau korang nak letak dekat dinding, pasang macam lampu ni pun boleh. Sebab dia sangat fleksibel. Mudah untuk korang letak mana-mana. Pakai lampu solar macam ni memang best. Hari-hari pasang pun tak ada hal sebab korang tak payah nak bayar bil elektrik. Automatik nyala. Siang dia charge guna cahaya matahari. Bila malam dia akan automatik nyala dengan sendiri. Korang tak payah nak buka tutup dia punya switch. Biar je lampu ni automatik nyala. Jadi bila malam memang cerah kalau pasang lampu solar macam ni. Jenis ni dia punya lampu kecil je dekat bahagian atas sini. Dia tak ada reflektor tau. Dia lampu sebiji-sebiji macam ni. Dan lens dia ni jenis cembung macam ni. Untuk bagi dia punya cahaya tu lebih luas. Walaupun tak ada reflektor, tapi bila malam lampu ni cerah tau. Dia boleh maintain dari maghrib sampai subuh macam ni. Dan dia pakai bateri besar dekat bahagian sini. Sebab tu dia boleh nyala terang sepanjang malam. Jenis ni dia ada sensor tau. Kalau korang pakai sensor boleh. Tak nak pakai sensor pun boleh. Kalau pasang dekat jalan utama macam ni, tak payah pakai mode sensor. Biar je lampu ni nyala terang sepanjang malam. Baru mudah. Waktu pagi kalau balik lewat malam, lampu jalan rumah korang cerah macam ni. Tapi kalau korang nak pasang mode sensor, korang boleh letak lampu ni dekat tempat gelap, contohnya belakang rumah. Sebab lampu ni dia akan nyala malap sepanjang malam. Dia nyala cukup-cukup makan saja. Tapi bila dia detect ada pergerakan, dia akan terus nyala dengan full brightness. Dia akan detect apa-apa benda yang bergerak. Penyamun, binatang, apa-apa objek yang bergerak, dia akan terus nyala. Kalau penyamun lalu waktu pagi, lampu ni terus nyala, confirm penyamun lari tak cukup tanah. Sensor dia dekat bahagian sini. Dia akan detect apa-apa je benda bergerak dekat bawah lampu ni. Model ni dia ada panel solar yang besar dekat bahagian belakang, penuh bodi lampu. Panel dia ni warna hitam pekat macam ni. Sebab dia pakai panel model baru, jenis monocrystalline. Panel jenis lama, dia warna biru gelap. Kalau panel baru ni, dia lebih perform. Untuk saiz sama macam ni, dia lebih keluarkan banyak output. Dan dia lebih perform waktu low light, waktu mendung. Jadi musim hujan, korang tak payah risau. Lampu solar korang ni tetap dapat cas yang cukup untuk bagi lampu ni nyala terang sepanjang malam. Tambah pula panel saiz besar. Yang ni saya dah repeat untuk kali kelima sebab lampu ni harga dia murah. Memang ngam kalau korang nak pasang dekat tiang lampu macam ni. Dia mudah untuk gantung. Jadi kalau korang nak cari lampu jalan solar yang boleh nyala lebih dari 12 jam, boleh nyala dengan terang sepanjang malam, panel saiz besar, ada sensor. Pakai sensor boleh, tak nak pakai sensor pun boleh. Korang boleh check yang model putih ni. Harga dia mampu milik. Saya dah repeat banyak biji. Memang puas hati.